Assalamualaikum. So hari ni saya nak kongsi pasal kita jangan pernah berkompromi dengan sakit lah. Waktu saya kena kanser usus pada tahun 2007, bila saya diinterview oleh doktor pakar lah, sejujurnya pada tahun 2006 tu saya banyak mengalami ceret-beret. Kejap-kejap kena ceret-beret, kejap-kejap kena ceret-beret. Tapi macam orang yang bekerja macam saya dan banyak makan di luar, so pada masa tu saya cuma katakan dalam hati, oh ni mungkin tersalah makan lah kat kedai-kedai kan. So saya ignore lah, berkompromi dengan sakit. Sehinggalah pada 2007 tu memang saya tak tahan sangat. Perut ni macam rasa macam terbakar. Bila makan muntah. Dan akhirnya saya didiagnosis kanser usus stage 3 lah. Di mana usus saya telah dipotong sepanjang 15 cm. Satu pembaris pendek tu lah. Dan Alhamdulillah saya berpeluang untuk disambung semula usus tu. Berbanding dengan ada orang yang pernah saya jumpa terpaksa guna bag for the whole life lah. So syukur Alhamdulillah. Cuma kita pun faham bila kenapa berlakunya ceret-beret yang kerap sebelum tu. Ialah kita pun faham salur usus kita ni bulat kan. Cuba kita bayangkan kalau ada benda yang tersumbat. Sebab bila saya disahkan kanser usus stage 3 tu, actually 3/4 daripada bulatan usus tu dah tertutup dengan kanser lah. Sebab tu berlakunya ceret-beret itu bila satu benda nak lalu ke dalam lubang yang tersumbat, dia takkan pergi penuh, dia akan pergi sikit-sikit. So itulah punca ceret-beret. Jadi saya punya nasihat lah pada anda semua, sekiranya anda ada tanda-tanda sakit, adalah lebih baik anda mencari rawatan atau ikhtiar supaya ianya tak jadi lebih teruk lah. Kalau anda pernah dengar satu cerita pasal factory ni, di mana jika kita jumpa defect tu di production line adalah lebih murah harganya daripada defect tu dijumpa di customer. Bayangkan bila dah sampai customer, kita terpaksa buat rework, tahan semua produk yang melibatkan ribuan kos lah. Tapi kalau kita jumpa kat production line, mungkin hanya melibatkan 3 atau 4 set TV je. So begitulah dengan kesihatan kita. So jangan pernah berkompromi dengan kesihatan. Bila ada tanda-tanda yang agak abnormal, so terus dapatkan rawatan lah, insyaAllah. Assalamualaikum.